Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ainul Mardiah, wartawan dari Latihan Channel TV PSS SMK Agama Lati. Sekarang saya berhadapan di Dewan Al-Husna bagi Majlis Khatam Al-Quran dan Majlis Farhatul Ramadan peringkat sukarlah bagi sesi 2025. Majlis Khatam Al-Quran dan Majlis Farhatul Ramadan merupakan majlis yang sentiasa diadakan di SMK Agama Lati pada setiap tahun di bulan Ramadan. Pengisian majlis pada hari ini terdiri daripada Khatam Al-Quran, tayangan video, pengagihan zakat serta pengagihan duit raya. Mari kita sama-sama saksikan perjalanan majlis pada hari ini. That one day I'll be there with you, and now that we're here, feeling so good about all the things that we went through, knowing that God is pleased with us too. It's not a dream. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Syarifah Syahira, wartawan daripada Latihan Channel TV PSS SMK Agama Lati. Bersama saya, Ustaz Fadilullah selaku guru yang mengurus peserta Khatam Al-Quran bagi Majlis Farhatul Ramadan dan Majlis Khatam Al-Quran yang berlangsung pada hari ini. Boleh saya tanya satu soalan berkaitan dengan majlis hari ini? Boleh. Terima kasih. Kelebihan tadarus pada waktu rehat sebagaimana kita maklumlah, tadarus itu tadarus membaca Al-Quran. Jadi setiap huruf yang kita baca daripada Al-Quran itu disediakan 10 kebajikan. Dan dalam program tadarus itu kita dapat membaca Al-Quran dan sahabat-sahabat dapat mendengarlah bacaan Al-Quran itu dan boleh membimbing kalau ada kesalahan. Jadi si pembaca boleh mengetahui kesalahan, si pendengar juga boleh mengetahui yang betul dan salah, dan terus dibuat penambahbaikan dan diperbetulkan kesalahan itu. Dan di sana ada 2 kebajikan. Kita mendengar orang yang membaca Al-Quran kalimah per kalimah dan kita boleh mendapatkan ilmu dalam masa yang sama. Terima kasih Ustaz kerana sudi menjawab soalan saya dengan baik. Saya berharap pelajar SMK Agama Lati akan terus berusaha untuk khatam Al-Quran pada setiap bulan. Sekarang bersama saya seorang pelajar yang telah berjaya untuk khatam Al-Quran selama sebulan, iaitu Nur Hanani dari kelas 3 Al-Farabi. Alhamdulillah, saya berasa sangat bersyukur dan gembira kerana berjaya khatam Al-Quran sepanjang bulan Ramadan. Dan saya juga berharap agar masih dipertemukan dengan Ramadan yang akan datang. Ya Hanani, semoga Hanani dapat khatam Al-Quran lagi pada masa yang akan datang. Paradise, a dream come true. Paradise, oh what a feeling. Paradise, thank you Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam Malaysia Madani. Ini anda bersama saya Muhammad Akil dalam Latihan Channel TV PSS. Ini bersama saya Muhammad Ahmad Arsyad daripada pelajar tingkatan 1 selaku peserta khatam Al-Quran pada hari ini. Sekarang saya ingin menanyakan satu soalan kepada Muhammad Ahmad. Saya dapat mengkhatamkan Al-Quran dalam masa 1 bulan kerana saya baca Al-Quran setiap hari. Jumlah muka surat yang saya baca setiap hari adalah 25 muka surat. Jadi oleh itu, saya dapat mengkhatamkan Al-Quran dalam masa hanya 24 hari. Tips-tips untuk mengkhatamkan Al-Quran adalah dengan baca Al-Quran setiap kali selesai salat fardu. Saya akan membaca 5 muka surat setiap kali saya selesai salat fardu. Sekian itu sahaja daripada saya. Terima kasih. Terima kasih kerana telah menjawab soalan saya, Muhammad Ahmad. Oleh itu, kita sebagai pelajar haruslah berusaha untuk mengkhatamkan Al-Quran dalam bulan yang mulia ini. Sekian daripada saya. That one day I'll be there with you, and now that we're here, feeling so good about all the things that we went through, knowing that God is pleased with us too. It's not a dream, this is so true. Sekian dahulu daripada Latihan Channel TV PSS SMK Agama Lati. Saya harap dengan pelancaran majlis ini, semua murid dapat mengambil pengajaran serta mengamalkan budaya, menghafal dan mengkhatam Al-Quran. Latihan TV out.
indescribable, knowing that this is all